yang bermobiliti dari tempat tinggal ke kampus UPSI ni. Okey. Tujuan mobiliti kami ambil dari segi aspek ekonomi. Okey. Boleh tak cik kenalkan nama, umur dan berapa lama dah makcik bekerja kat sini? Nama makcik Rosna binti Abdullah. Tempat tinggal Negeri Bernan, Rumah Awam 2 Bernan. Penuhnya umur makcik mencapai 5 tahun. 5 tahun. Makcik larat lagi kerja. Boleh, alhamdulillah. Masa perjalanan yang makcik ambil dari rumah ke tempat kerja berapa lama? Dalam 45 minit saja. 5 minit. Kalau ada berlaku berapa lama makcik? Contohnya jam tu. Kalau jam tu setengah jam lah. Dan pengangkutan yang makcik gunakan untuk datang ke tempat kerja? Kereta. Bersama dengan suami? Kalau suami saya nak bawa, boleh. Tak pandai nak bawa. Tujuan makcik bermobiliti datang kemari adalah untuk bekerja. Bekerja untuk sebagai cleaner untuk membantu suami yang pencen lah. Jadi sepanjang tempoh perjalanan makcik dari rumah ke tempat kerja, ada tak apa-apa halangan? Halangan tu kadang-kadang adalah seperti yang sebut tadi, kalau kita straight kan, orang potong jalan dari belakang tanpa memberi syarat, berhenti ke pada orang, bagi risiko orang belakang lah. Itu Traffic jam. traffic jam, dia tidaklah, kalau kita laju kita tinggal. Kalau orang depan dia mula laju, kita pun laju, kita orang belakang lah. Satu lagi maksudnya makcik dah kena keluar awal ke nak datang sini? Awal lah. Dia keluar awal sebabkan traffic jam tu masalah. Sebenarnya kerja bermula pada pukul 8. Pukul 3 petang hingga 11 malam. 3 hingga 11 malam. Tapi makcik terpaksa keluar awal dari tengah hari. Dalam pukul 2.20 ke lebih gitu lah. Awal. Itu saja. Terima kasih makcik. Alhamdulillah kerjasama. Kerjasama pada kami. Okey, itu sahaja yang kita dapat daripada hasil perbualan kali ini tentang tujuan seseorang bermobiliti dari aspek ekonomi. Terima kasih.
Hari ini saya akan menemubual seorang pelajar USI yang bermobiliti dari segi aspek pendidikan. Ya, Assalamualaikum saudari. Nama saya Azana Binti Ali dari ISMT Geografi. Saya ingin menemubual saudari berkenaan dengan tajuk kajian yang kami lakukan itu mobiliti. Boleh tak saudari kenalkan nama, semester dan dari jurusan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahidayu Ikhlasni, semester 2 daripada SMT Pendidikan. Boleh tak saudari beritahu sekarang saudari tinggal di mana? Sekarang saya tinggal di Kolej Tunku Omar. Sudah berapa lama saudari belajar kat sini? Saya belajar kat sini hampir 1 tahun. Ya. Daripada Kolej KUO ni, saudari bermobiliti dari ke mana? Saya bermobiliti dari KUO ke kampus lama. Bagaimana saudari bermobiliti? Saya bermobiliti dari Kolej Tunku Omar ke kampus lama dengan menggunakan pengangkutan bas. Berapakah masa perjalanan yang diambil? Masa perjalanan yang diambil dari Kolej Tunku Omar iaitu dari kampus baru ke kampus lama lebih kurang 10 minit. Iaitu 10 km hampir lebih kurang. Tujuan saudari bermobiliti? Tujuan saya bermobiliti adalah untuk ke kelas di kampus lama. Apakah halangan yang dihadapi sepanjang mobiliti ni? Sepanjang perjalanan? Halangan yang saya sering alami adalah saya perlu turun dari Kolej Tunku Omar dari blok 3 ke tempat menunggu bas agak jauh, mengambil masa juga. Kemudian bila sampai ke bas, saya perlu berasap-asap untuk menaiki bas kerana agak ramai penumpang. Terima kasih saudari atas kerjasama yang diberikan dan sudi ditemubual oleh saya. Terima kasih. Sama-sama kasih. Hasil daripada temubual ini, kita dapat mengetahui tujuan seseorang itu atau pelajar itu bermobiliti dari segi aspek pendidikan. Sekian, terima kasih.